sekolah anak. A few moments later. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita ada apa? Aktiviti Bukan aktiviti. Apa nama dia? Oh, hari kecemerlangan murid. Okey, betul. Tiba-tiba dia kata selamat nak pergi sekolah. Tiba-tiba tak ada Assalamualaikum. Nak pergi on the way pergi sekolah. Aduh, dah kena marah. Aduh, tak pandai betul lah nak apa handle. Tak ikut ke? Kenapa? Kenapa tak ikut? Cukup awak sebagai wakil. Saya cari rezeki Whatever. untuk menambah Nambah apa? lauk pauk di rumah. Jalan. So kita hari ni ada anugerah kecemerlangan dekat sekolah. Jadi kita on the way nak pergi sekolah, nak pergi tengok lah. Nak pergi sekolah. Sekarang kita di sekolah. Sekarang apa? Jadi sekarang kita di sekolah. Jadi sekarang kita di sekolah belum sampai. Kita ada ni lah anugerah kan. Jadi kita nak pergi tengok lah. Tengok si kakak, si Cici dia ambil anugerah apa Sanusi. Sanusi. So nanti kita saksikan lah. Kita akan ambil apa diamlah. Apa footage yang footage. Janganlah salah cakap sikit pun orang marah. Sebagai kenangan, okey? Kita tengok orang yang terlambat. Kita tengok dia terlambat, dia jalan laju Dia terlambat. dia nak cepatkan diri dia. Benci lah jadi mak-mak pagi-pagi ni. Aku dah dia terlambat ni. Aku dah dia jalan laju je, dia rasa aku tengok je dia jalan laju. Hai. Dia Kita bukan main nak cepat. Kita jadi mak-mak Ayu hari ni. Kasut sport aku Dengan kasut pakai baju kurung, dengan pakai sport shoes kita. Kita memang hipster. aku je lagi kalau aku pakai kasut tumit ni, memang aku rasa hancur hidup aku. Penat lah. Kita nampak. Penat. Menyibukkan diri, sibuk betul. Makin dah lah ke era mana tu. Hang sempat belilah. Ni lagi tadi nak. Buat saya RM10. Aku beli yang biasa je, lantak kau lah. RM10? Ada yang patung tu RM20. Oh. Alamak, tak beli lagi. Tapi aku beli untuk yang Syahir pun aku beli. Sebab kalau tak beli nanti dia akan tanya. Ya juga dia dah. Betul kan tuduh sampai rekod. Ni tuan dia sebenarnya. Salah tuan. Mami tak tahu Dia tak tahu Mami kat tak mana. ada, Dia Mami tersangkut kat lambat. mana. Selalu dia paling awal. Okay. Jarang nak tengok mak-mak baju kurung. Tadi time raya je. Aku pakai baju apa? Oh, blast. Tak geng. Oh ya, kau pakai baju Melayu kan? Baju Melayu kau. Baju Melayu, baju Teruk kurung. sangat kau ni. Salahnya.
Kita kat sekolah. Jangan salah. Ada remind ke? Tak ada. Memang Yelah. ikut suka aku. Tak ada. Ini je tercapai. Sebab ni tak payah. Sebab tengah fikir Tak payah iron. Dia macam tu je, tak payah iron motifnya. Hidung ayun kan? Ha? Hidung ayun kan? Kena kedai je. Pelik. Sama juga benda ni. Masuk rumah. Tudung pun aku tak iron. You je. Tudung iron. Tudung je lah. Baju tak payah. Lampau sangat. Tudung je lah. Kita tak boleh duduk sama lah. Patut seorang sini, seorang sana. Kalau macam kat kelas kan, dia kena buat macam tu. Cikgu kena pisahkan kita. Tak boleh duduk sekali. Bising. Kan? Dia dapat gambar kan? Mami lambat, sekejap lagi. Kamu akan teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai selama ada dalam bidang akademik, kurikulum maupun dalam aspek komunikasi insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam berbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah sidik perhatian pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengikirapan ini. Dalam arti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigi dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik serta mempunyai pribadi yang luhur. Maka kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, dengan penuh ketakutan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada pelajar-pelajar ini, supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menunjukkan tenaga untuk mencapai kesemenangan demi menurunkan nama sekolah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ha? Aku ada asam. Kau pegang? Syuki. Tak boleh zoom lah. Bukan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam pendidikan berkualiti, salam pendidik negara sejahtera. Getah-getah pun nak ada. Anak ini. Salam budaya tiga. Alhamdulillah. Satu je. Syukur kita kepada Allah SWT. Tak boleh. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan satu lagi kejayaan anak-anak kita di sekolah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala ummati lisani al-qawmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Encik Muhammad Razilah bin Abdullah, Betul. Bunyi tu. Dia dah kat mana anak-anak? Kat luar. Oh, kat dewan mana kan? Are you ready? The time has come. Aku minta kau jalan nanti sebab masalahnya. Let the show Dua tangan tak boleh. begin. 3, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali, tahniah saya ucapkan buat semua. 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali, tahniah saya ucapkan buat semua murid penerima anugerah pada Hari Kecemerlangan Bakat dan Sasiat Askar Jalan Bintang 3 tahun 2025. Ingat, kejayaan hari ini bukan titik akhir, tapi permulaan untuk masa depan anda semua. Teruskan momentum kecemerlangan ini dalam semua aspek. Jadilah insan yang sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik. Warga SK Jalan Bintang 3 amat berbangga dengan pencapaian anda semua. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Awak tu lepas habis jualan kuih, teruslah balik. Awak kan kurang sihat. Tak ada speaker. Ibu, dulu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya Muafi berjaya juga menamatkan pelajarannya. Oh, lampu putus punya telefon. Salam. Semua pindah dah kumpul dah. Alhamdulillah. Kalau ibu dah tak dapat datang tak apa pun. InsyaAllah nak. Ibu dan ayah akan usahakan. Tunggu ya. Dalam perjalanan, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba sebuah lori masuk ke arah bertentangan dengan kenderaan mereka. Sabar. Dia macam lambat sikit. Dia kata bertentangan kan. Dia sabar. Dah jawab. Pra. Oh, angkat telefon. Dia ada telefon ni. Telefon ni matikan lah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Maafi ke? Ya, saya. Maaf, saya Inspektor Aisyah. Amboi. Saya harap Encik dapat bersabar. Saya nak maklumkan ibu dan ayah Encik kemalangan. Kedua-duanya cedera parah dan tidak diselamatkan. Tidak diselamatkan. Comel lah nak. Ada satu. Dia macam kepala tu dah nak ingat skrin. Alah sedih lah. Macam ni pula tu nak nangis habis. Dan Nur Aini binti Muhammad Rafi dari kelas K Brilian menerima menerima anugerah Konkurikulam Pencapaian Pendidikan Negeri. Anugerah Terbaik Kurikulum tahun 4. Muhammad Ali Imran bin Khairul Anwar, Anugerah Terbaik Kurikulum tahun 5. Seterusnya, Muhammad Syafiq bin Sulaiman, Anugerah Terbaik Kurikulum tahun 5. Alma Nadia binti Muhammad Faizal, Anugerah Terbaik Kurikulum tahun 6. Seterusnya dipersilakan Lin Zin Fai, Anugerah Terbaik Kurikulum tahun 6.
akak 2 kali dah kan? Seterusnya, Nur Izzati Syamira binti Abdullah, Anugerah Gong Curriculum Pencapaian Peringkat Daerah, Anugerah Gong Curriculum Pencapaian Peringkat Negeri. Mama, Dia masuk apa peringkat ni? blusher dia mak. Dia nak buat perhimpunan. Kota Sembilan. Penyampaian anugerah diteruskan lagi Peringkat negeri dengan masuk apa? murid tahun 1. Naira Serena binti Muhammad Safwan, Anugerah Terbaik PBB. Tak nak. Kembali lepas. Dia dah makan gugul aku dah makan asam. Muhammad Mikael Adil bin Samsiar, Anugerah Terbaik PBB. Hari tu kebal. Mampus menjaga. Aku angkut bawa ke sini. Pertolongan aku. Nur Ain Syakira binti Muhammad Syukri, Anugerah Terbaik PBB. Kan, ni lah je nanya. Banyak orang cakap marah-marah je. Saya baik. Saya ikut peraturan ni. Dari kelas Orang 2 ni. Lestari, Nur Dahlia binti Muhammad Dengan Idris, ni. Anugerah Terbaik PBB. Christmas kan? Sebab nak Christmas tapi kalau nah. Mama, kamu beli ke baju tu? Baju sari tu beli? Beli tak? Kan cikgu siapkan. Mahal Mama. Price hari mahal. Muka macam sama dengan baju bubur kan? Ayo, apa kan satu raju kat belakang tu? Satu lah. Ya ada lah seorang tu. India lah. Nampak dia dah macam tu. Siapa? Dengan itu majlis mempersilakan Yang Besar Encik Muhammad Razilah bin Abdullah untuk naik ke pentas, dipersilakan. Tapi dia menulis dia genius. Tapi dia tukar. Tak tahulah kenapa. Tak nak kawan agaknya. Idlam Lutfi bin Muhammad Yusof, Anugerah Terbaik PBB. Anugerah Terbaik PBB. Mak tak boleh zoom Ada mana ni kan? Ni kan? Income kan? Naik ke kelas dia. Nur Azaya Amara binti Abdul Adi, Anugerah Terbaik PBB. Nur Syakira Aulia binti Syafiq Azizi, Anugerah Terbaik PBB. Erin Alisha binti Muhammad Syahibur, Anugerah Pembaca Tegar tahap 1. Tutup. Tak payah. Dari kelas 3 Genius, Ria Medina binti Muhammad Hafiz, Anugerah Terbaik PBB, Anugerah Terbaik Kurikulum Aliran tahun 3 PBB. Nur Azalia Amara binti Abdul Ali, Anugerah Terbaik PBB. Nur Syakina Aulia binti Syafiq Azizi, Anugerah Terbaik PBB. Erin Alisha binti Muhammad Syahibur, Anugerah Pembaca Tegar tahap 1. Dari kelas 3 Genius, Ria Medina binti Muhammad Hafiz, Anugerah Terbaik PBB. Tahun 4
Majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Liza binti Abdul Mahsin untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Dipersilakan Abdul Salil bin Muhammad Syakir, anugerah terbaik PDD dan kuasa. Seterusnya, Irham Zafri bin Muhammad Rozizwan, anugerah Ko-Iklan, pencapaian peringkat daerah. Muhammad Asrul, anugerah terbaik PBD dan dewasa. Tak punya bom. Ramia binti Muhammad Hanif, anugerah Ko-Curriculum, pencapaian peringkat daerah. Bangun kejap. Bangun je. Aku nak bangun tak bijak. Lama lah. Nur Kalisha Umairah binti Abdul Hadi, anugerah Ko-Curriculum, pencapaian. Anugerah terbaik PDD dan kuasa, anugerah terbaik kurikulum aluran tahun 4. Hasyar Nur Iman binti Muhammad Syafiq, anugerah terbaik PBD dan kuasa, anugerah terbaik kurikulum aliran tahun 4, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah. Dipersilakan Muhammad Muaz Darwish bin Muhammad Syahizan, anugerah terbaik PBD dan kuasa, anugerah kehadiran penuh. Hadiran penuh baik. Muaz. Seterusnya, Ia Alisha binti Muhammad Halimi, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah. Dipersilakan Halifizani bin Khairul Ulum, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah. Muhammad Aqil Fahmi bin Rushidi, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah. Nampak tak video dia tadi? Bangun dia. Thank you. Seterusnya, Muhammad Aryan Anamli bin Muhammad Jeffrey, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah. Said Daniel bin Said Azwar, anugerah kurikulum pencapaian peringkat negeri. Jauhnya saya. Haina Kaisara binti Muhammad Razila, anugerah kurikulum pencapaian peringkat daerah, anugerah kurikulum pencapaian peringkat negeri, dan anugerah murid aktif TV PSS dan program ilang peringkat negeri. Seterusnya, Aqil Naufal bin Azharul Nizam, anugerah saksian terbaik tahun 4. Ya. Seterusnya, kelas 4 fokus, Nuris Amsar bin Solihat. 君に伝えたい愛のプロローグつないだ手ドキドキする虹のメロディー奏でよ雨上がり空
Mana pusing. Cepatlah Kak. Mana tiang yang cantik Kak? Macam tak cantik je tiang ni semua. Sini Kak. Kat sini kan. Tak ada orang. Ni kat dalam ni dalam ruang. Ruang yang mana? Oh, ruang. Foto dia. Kenapa senyum macam tu? Tampur kan? Okey tak? Best tak? Makanan kantin. Oh dulu nostalgia. Dulu makanan kantin aku tak macam ni. Makanan kantin aku ni. Kita semua kumpul dah mama plastik. Lepas tu gigit belakang. Gigit belakang Kita lagi ada asrama kan. Oh. Plastik. Mi goreng kat plastik tu 50 Ya. Lepas tu sudah ada pisang kita tabur dengan sekali kuah. Wah, mama sedap kan? Sucuk. Wah, kau tengok dia dah dia. Rekod. Tu lah. Iya, dah Ambil engkau ni. Dia daripada awal sampai tadi kalang kabut, dia dah terlambat. Sampai sekarang kamu. Okey kan dia punya kain ni. Bersih juga. Bersih. Mama sini. Tokong ke? Dia tengok anak dia. Dia sebab dia rendah kan. Dia dah tahu dah. Jadi kita pergi kat rumah kan dah boleh. Tapi aku nak panggil Syahir sekali, aku suruh Syahir balik. Oh, tadi kita tak sempat nak penutup sebab urara nak balik. Kita tak sempat nak buat penutup. Tak adalah penutup. Kita dah balik tadi makan, lepas makan kita ambil gambar, lepas tu dah huru-hara. Dah huru-hara, kita pun beli buku sekolah. Settlekan apa yang patut. Bila dah settle, kita balik hujan. Lepas tu yang si kecil ni pula balik sekolah. Memang bertambah lah, double huru-hara lah jadinya kan. So kita kita pun nak buka kedai. Nak berniaga. Petang ni ada next event untuk si kecil ni pula. Malam lah. Yelah, petang buat malam lah. Next event untuk malam pula. Tadi saya. So kita akan berjumpa di next Malam nanti. next episode. So nanti kita akan buat Part dua vlog. Dua vlog ke? Part 2. Part 2. Part 2. Oh, tak payah tambah cik. Okey. Kita buat part 2 untuk Convocation Baby. Okay? So, see you night. Pagi, Mak. See you night. Nak pergi makan dulu, okey? Ni kita pergi makan. Sebab dah huru-hara. Tadi dah makan tengah hari. Lepas tu tengok. Nampak tak? So kita akan jumpa di next episode. Bye. 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 Oh, kepala kau.